Hari ni kita ada Vigo VNT bang. Masalah kereta lemau. Banyak kali dah kita jumpa, tapi ada lagi yang terlepas pandang. Apa yang perlu kita buat? Satu hari satu video. Bagi user Vigo VNT yang ada masalah yang sama, boleh tengok video ni sampai habis. Ada solution dalam video ni bang. Kereta ni datang dengan keadaan lemau lah. Kita tekan full pedal pun kereta ni susah sangat nak bergerak bang. Top speed kita tak payah cerita sebab pick up pun memang dah low sangat. So untuk kereta ni kita suggest buat package servis 10 tahun tu bang. Benda apa? Yang pernah saya sebut sebelum ni 4 benda bang. Servis intake manifold kita dah buka untuk buat proses pembersihan lah. Lagi satu dekat sini, kawasan sini dia ada valve VGR. Kita tak nak pakai dah valve VGR tu, buang dia punya pipe, masuk dua ke pin plate. Dan yang ketiga, filter diesel. Yang ni nanti kita akan tukar sekali lah. Kenapa kita perlu tukar filter diesel tu? Dalam package ni ada servis tangki. Nak bagi semua jadi normal balik. Tangki pun dah bersih, filter diesel pun kita tukar yang baru lah. Nak tengok macam mana condition dia punya intake manifold. Jom. Ni dia ada valve VGR, ada throttle body. Kalau saya tak bagi tahu pun kau memang dah nampak benda ni memang kotor. Selalunya atas ni tak berapa nampak sangat lah. Yang ni yang kritikal sebenarnya bang, yang perlu cuci lah. Ni tengok bahagian dalam dia penuh karbon. Ni yang kita nak kena servis bang. Ni nak kena servis bahagian dalam ni, bagi bersih semua sekali lah. Alang-alang dah buka intake tu, intercooler pun kita servis sekali bang. Selalunya buat servis 10 tahun ni pun dah ada beza banyak kat kereta korang. Tekan pedal dia tu bagi je bang. Ada isu yang sama, tekan pedal kereta susah nak bergerak. Boleh consider buat servis 10 tahun ni. Perlukan information lain, korang tahu tempat mana nak cari bang. Of course Zaki GM, pakar 4x4 anda. Kepada trackers yang berminat nak buat remap issue, hari biasa korang tak sempat datang ke bengkel, hujung minggu bengkel tutup. Saya open slot remap issue dekat kawasan KL dan Selangor. Yang berminat boleh booking slot dengan cara DM saya sekarang guys. Assalamualaikum.